Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya pun sebenarnya buat lampu baru bagi tahu. So ni ucap kedua juga kan. Macam tu Haji Asmani lah bagi tahu kan. Saya tak prepare sebenarnya. Lepas buat dan beritahu tadi pukul 12.20 ni terus prepare lah kan. Mana yang yang sempat saya buat lah. Nak tulis tu maklum lah kan, kita ni tak adalah selalu berucap, tapi dah suruh ucap tu saya ambil tanggungjawab tu. Okey, yang diraikan Encik Tamizi Muhammad Ansor, terima kasih pada Tuan Haji Bos CEO Cik Nami, Cik Nur Azmi, pada Bos SOO Cik Adlan, pada SOE Tuan Haji Azmali, dan rakan kerja yang dihormati sekalian. Hari ini kita berkumpul dalam satu majlis yang penuh makna untuk meraihkan persaraan seorang pemimpin yang kita sanjungi dan hormati, Encik Tamizi Muhammad Ansor, yang akan menamakan perkhidmatan yang secara rasmi pada 1 Jun betul pada 1 Jun 2025 setelah 17 tahun mencurah bakti dalam dunia operasi stesen. Jika dihitung semua sekali 26 tahun termasuk dengan operasi train. Sebagai wakil semua pengurus stesen, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Encik Tamizi atas segala sumbangan, tunjuk ajar dan bimbingan yang tidak ternilai sepanjang tempoh perkhidmatan beliau di sini. Beliau bukan sekadar seorang penyedia, malah seorang mentor dan figura penting yang sangat berdedikasi, berpengetahuan luas dan sentiasa komited dalam setiap tugasan. Kami amat menghargai sifat beliau yang ringan tulang, rajin berkongsi ilmu dan sentiasa menjadi tulang belakang kepada berbagai inisiatif operasi stesen. Antara kenangan paling terindah yang akan terus kami ingat adalah bagaimana Encik Tamizi menjadi ketua utama dalam setiap kali acara korban. Korban ni bukan setakat korban masa tenaga, korban semua sekali lah. Acara korban tu kita dah di amalan kita dah buat setiap tahun. Alhamdulillah, Encik Tamizi antara tonggak utama lah yang mengelolakan acara korban. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga merupakan antara peranan besar dalam Major Emergency Response ERP, serta acara-acara yang lain yang tak dapat saya sebutkan. Mungkin terlalu banyak, tapi cukuplah sekadar itu saya beritahu kan. Tapi memang banyak lah kan. Betul lah bang kan? Banyak lah tu. Okey, ketegasan beliau dalam memastikan persiapan dan pelaksanaan berjalan lancar disulami dengan semangat kebersamaan yang tinggi, benar-benar meninggalkan kesan yang amat mendalam buat kami semua, khususnya kami sebagai station manager. Persaraan ini bukanlah satu perpisahan, tetapi satu permulaan baru. Kami doakan agar Encik Tamizi terus dikurniakan kesihatan yang baik, ketenangan jiwa dan masa berkualiti bersama keluarga tercinta. Semoga setiap langkah selepas ini terus dipenuhi keberkatan dan kebahagiaan. Terima kasih dan terima kasih atas segala